PRN Johor ni jangan pangkah BN. Sebab bila kau pangkah BN, kau dapat amdap. Tahu? Kau pun sama jangan pangkah BN Siapa cakap bang? Kau tak tengok kat media sosial? Ni. Ni. Kau tengok ni. Ni. Kau tengok. Tapi Abang Bajang tak pelik ke? Semua kenyataan tu daripada pemimpin Parti Bersatu. Apa yang peliknya? Tantang kau ni penyokong AMDAP kan? Kau penyokong AMDAP ni. Abang Bajang, BN Johor tak pernah ada kerjasama dengan DAP daripada dulu lagi. Kalau Abang Bajang tak percaya, Abang Bajang boleh tanya ChatGPT. Pernah tak BN Johor bekerjasama sebelum 2018? BN Johor dan DAP tidak bekerjasama sebelum 2018. Memang tak pernah bang. Lepas 2018 BN Johor kalah kan? Johor pun kalah. Siapa yang mentadbir waktu tu bang? Menteri Besar Johor kan Bersatu bang. Sejarah Johor bukan kita yang buka pintu kat DAP, tapi Bersatu yang ambil DAP sebagai exco waktu tu. Tapi bang, pelik juga bang, bila PAS hari ni betul-betul puji Menteri Besar Johor bang. Abang dah tengok video tu? Ni nampak video ni. Bagi saya Menteri Besar Johor baik, bagus. Kalau tempat lain ramai umdap, di Johor tak banyak umdap. Nampak bang? Ini adalah naratif yang dibina untuk mengaburi mata pengundi-pengundi Johor. Kita orang Johor, cara Johor bang, MB dah umumkan bergerak solo, maknanya kita solo bang. Bila pula kita nak pergi sama dengan DAP? Yang percaya bang? Abang hampir terpercaya fitnah tu dek. Abang minum air tu, dalam tu ada hitam-hitam tu. Apa tu bang? Ada semut. Supaya abang dapat melupakan apa yang abang fikir tadi. Adik-adik semua, abang silap. Pangkah BN. Why so serious?